Bantuan Mika Selangor 2025 dah buka. Jom saya ajar cara aktifkan Selangkah Wallet. Saya berani post video ni, senang nak tengok balik nanti. First kali, anda login dulu akaun Selangkah anda. Kalau belum ada akaun, boleh daftar dulu. Dekat dashboard ni, anda tekan button Activate Now ni. Tekan Activate Now. Masukkan nombor OTP 6 digit yang anda dapat dekat message. Isi maklumat yang diperlukan macam pekerjaan dan banyak lagi. Tekan Next untuk teruskan. Pilih National ID Card untuk verify identiti anda. Ambil gambar IC depan dan belakang. Semak semua maklumat betul dan sama macam dalam IC. Lepas tu, tekan Submit ID. Untuk buat pengesahan wajah, tekan Next. Pastikan wajah anda dalam frame. Tekan Start Recording. Tekan Submit Video untuk teruskan. Settle hantar permohonan, aktifkan wallet. Bila dah disahkan, set up nombor PIN. Masukkan dan sahkan nombor PIN wallet anda. Settle set up nombor PIN. Wallet Selangkah anda dah aktif. Kalau permohonan ringkas anda lulus, RM300 akan dikreditkan setiap bulan selama 2 tahun ke dalam wallet ni. Anda boleh beli barang keperluan macam makanan, ubat-ubatan, produk kebersihan, pampers, barang sekolah dan buku akademik. Kami share info best macam ni setiap hari. Follow @1.my kalau tak nak terlepas.